Sebenarnya karbon dioksida ini bukanlah disifatkan sebagai bahan kimia yang beracun. Mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 pun, karbon CO2 tidak dikawal secara spesifik kerana CO2 adalah satu gas semula jadi, sama seperti oksigen, sama seperti nitrogen. Sebenarnya, apa yang Menteri Ekonomi baru bagi tahu tadi, karbon tersebut memanglah natural. Tetapi karbon dioksida yang diguna pakai dalam teknologi CCS dan CCS melibatkan karbon dioksida yang ada amount yang sangat tinggi. So bila sangat tinggi tu, karbon dioksida akan menjadi highly concentrated ataupun sangat-sangat pekat, di mana actually bila dah jadi dalam keadaan begitu, in that state, ia adalah beracun and toxic kepada kesihatan manusia. So bagi saya, kenyataan yang diberikan oleh Menteri Ekonomi itu agak membimbangkan satu dan juga akan mengelirukan orang awam kepada kenyataan tersebutlah. Dalam proses penangkapan CO2 tu, apabila ia telah ditangkap, dia akan jadi highly concentrated. Keduanya, CO2 ni akan berubah bentuk ataupun akan juga dimix. Mereka akan dimampatkan ke dalam gas yang lebih mampat ataupun juga boleh dicampur ke dalam cecair untuk menjadi cecair juga. So ini adalah dalam kedua state ini, cecair dan gas ini adalah untuk memudahkan projek komponen itu menggerakkan CO2 ke dalam bawah tanah ataupun melalui pipeline lah. Bukanlah CO2 ataupun karbon dioksida yang sama yang seperti yang dinyatakan oleh Menteri Ekonomi tadi. Dalam kimia asas juga terdapat reaction antara karbon dioksida dengan hanya air ataupun H2O, di mana bila penghasilan ini mixture antara dua bahan ini boleh menghasilkan carbonic acid, iaitu sejenis asid yang lemah. Tapi kita bayangkan apabila amount CO2 yang sangat tinggi di dalam penyimpanan karbon dioksida bawah tanah itu sendiri, ada kemungkinan karbon dioksida itu boleh tercampur dengan air bawah tanah dan boleh menghasilkan lebih banyak asid di bawah tanah, dan ini boleh membawa kepada isu atau masalah yang lebih besar dan boleh juga membawa kemudaratan kepada kesihatan dan juga alam sekitar. Contohnya seperti kes yang berlaku di Amerika Syarikat, dilaporkan di dalam artikel oleh The Guardian itself. Pada tahun 2020, hampir 50 orang penduduk yang duduk terdekat dengan pipeline yang menggerakkan CO2 kepada storage telah pun mengalami kebocoran, dan penduduk tersebut telah menyedut karbon dioksida yang mampat itu ataupun yang pekat itu dan terpaksa dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan.